Assalamualaikum guys. So hari ni nak cerita pasal apa? So hari ni Eva bercadang nak cerita pasal kurniaan masa lah. Masa kan. So cerita dia tuan-tuan puan, kita ada masa 24 jam. And so macam mana kita nak tambah masa kita tu kan? So kalau orang yang bijak pandai kan businessman, apa dia buat ialah dia bayarlah masa orang lain. Maksudnya kalau ada seorang kerja dengan dia kan, dia kerja 8 jam, so dia dah dapat 24 campur 8 jam dapat 32 jam. Kalau ada 2 orang pekerja, jadi tambah lagi lah 32 campur 8 jam lagi dapat 40 jam. So itu salah satu cara lah macam mana nak tambah masa hidup lah kan. Lepas tu kalau nak save masa kan, sebenarnya kadang-kadang Ifah tengok kan, kita lah, orang kita banyak buang masa lah. Banyak buang masa kenapa? Contohnya kan, kalau masuk toilet tu kan lama kan, 1 jam duduk dalam toilet dan tengok TikTok. Macam mana kan? Sebab kalau fikir balik kan, masa ni kalau kita hidup 60 tahun, kalau kita 1 jam sehari dalam toilet kan, kita habiskan masa lebih kurang 2,5 jam secara blok dia hanya duduk dalam toilet. Kalau kita tidur 8 jam sehari, kalau kita hidup 60 tahun, maknanya kita dah tidur 20 tahun. 1/3 daripada kehidupan kita kan, darab dengan 60 tahun kita hidup, maknanya 20 tahun kita tidur kan. So kita sedar hanya 40 tahun sahaja kan. Lepas tu masa ni dia ada keutamaan dia. Kalau sebagai seorang Islam kan, ada benda yang wajib, ada benda sunat, ada benda harus, ada benda yang makruh dan haram. Kena elakkanlah buat benda-benda yang makruh dan haram. So bagi kebanyakan kita kan, kita buang masa lah kan, dalam masa hidup pendek tapi kita buang masa. Bawa kereta perlahan-perlahan, masuk jamban perlahan-perlahan, lama-lama kan. Lepas tu make up lama-lama. Lepas tu kita kita bersiap lama-lama kan. Kita nak kena bergatur, pergi kedai bergatur lama-lama, dan sebagainya. Inilah masalah dengan kita kan, sebab kita tak menghargai masa tu. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang berjaya lah, ada salah satunya ialah dia ada kesedaran tentang masa dia. So masa yang Allah bagi tu kan, dia gunakan dengan sebaik-baiknya pengisian masa dia. Dia tak pentingkan masa tu untuk diri dia sendiri, tapi dia pentingkan masa tu untuk bermanfaat kepada orang lain kan. Yalah, kalau kita pergi memancing tiap minggu, kalau kita pergi riding tiap minggu kan, bukankah kita gunakan masa tu untuk diri kita sendiri kan. So fikir-fikirkanlah. Orang yang pandai, dia akan tahu guna masa dia dengan baik. Itu saja hari ni. Assalamualaikum. Bye.